Silap aku. Dalam masa bulan ni? Bukan. Minggu? Setahun. Setahun. Oh. Setahun ni baru kontena kedua. Ya ke, bos? Kenapa pakai tangga, bos? Alamak. Alah. Apa awak ni? Unboxing. Unboxing. Tapi macam tak boleh lah. Boleh ke tak? Wah! 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 Tiba. Ah? Oi, dah letak minyak lah. Patut sedap. Unboxing. Guna kuasa duit. Hati kan? Bukalah. Bukalah. Cara workout sebenar. Soul. Woo! Wah, orderan siapa-siapa ke tu? Wow, barang-barang super tapi belum super. Ni geng, ini barang-barang biasa. Untuk kualiti biasa tapi super. Untuk barang kualiti biasa tapi super. Kualitinya super. Bukan. Maksudnya dengan harga dia cukup super. Ini kontena murah, geng. So, bukan yang barang super-super tu, bukan. Ni biasa punya barang tapi kualiti dia super. Nanti dia ikut ayat tu, abang. Ada ikut ayat abang. Kualiti super. Barang, senang kata kalau dengan range harga dia, barang tu super. Dia bukan barang kualiti yang paling super. Tapi cuba geng-geng Bos Ijan tengok. Okey ke tak okey barangnya tu. Kita unboxing. Tengok kualiti dia. Macam mana? Macam biasa, geng. Untuk raya, dari awal Bos Ijan dah susun. Isi betul-betul. Aduh.